isteri saya, Wan Nur Izzati binti Wan Mahdi. Apa lagi? Yang melangsungkan perkahwinan di Dewan Masbidah pada 28 bulan 6 2025. Okey, so untuk Dewan Masbidah, boleh cakap bagaimana keadaan Dewan kita sepanjang majlis? Alhamdulillah, my first impression adalah bila saya datang, saya tengok Dewan cantik, tersusun semua, dan yang saya rasa benda saya paling puji adalah makanannya. Saya dah rasa tadi makanannya sedap. Serius. Dan in fact saya ada few kenalan yang melangsungkan perkahwinan dekat sini, dia orang bagi review, dia orang kata sini makanan sedap. Okey, so bagaimana atur cara yang kita aturkan sepanjang majlis pada awal sebelum Atau cara yang diberikan bagi saya adalah terbaik, sebab saya tengok kadang-kadang, ialah kita tahu kadang-kadang ada yang tak kurang tersusun ke apa. Bagi saya, sebab saya pun sebenarnya agak nervous, tapi atas cara dan guidance yang diberikan, bila saya dah nampak, saya jadi lebih mudah untuk mengikut apa yang inilah guide yang dah diberikan, so kuranglah dah nervous. Atau cara majlis sepanjang perkahwinan majlis ni alhamdulillah berjalan sangat lancar, tersusun dengan koordinasi yang bagus daripada wedding planner kepada pasangan pengantin. Okey, MC kita sepanjang majlis ni? Alhamdulillah sangat best, sangat okey dan sangat sporting. Terima kasih kerana memeriahkan majlis kami. Alhamdulillah. Lagi tak? So far untuk baju pengantin dan juga pelamin, Untuk baju pengantin, alhamdulillah, dan dibuat cantik sekali. Untuk apa? Pelamin. Hiasan pelamin, alhamdulillah pelamin pun selesa, cantik juga. Interior dekor pelamin pun cantik. Dewan pun sekali. Dewan sangat Sekali. sangat meletup lah orang cakap. Ni. Tip-tops. TikTok. okey, so rating 1 sehingga 10 nak berikan berapa? Kalau macam ni, saya easily saya kata tak kurang dari 9 lah. Apa kata saya bagi 10 je terus. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.